Ada emergency fund tak? Emergency fund? Itulah, hidup ni nak fun-fun je tahu. Hello. Kereta rosak ke tepi highway? Makan modal tu. Apa hal ni? Bukan hantulah, abang bajet. Datang nak membantu. Nak tanya ni. Ada emergency fund tak? Emergency fund? Itulah, hidup ni nak fun-fun je tahu. Dengar sini. Emergency fund ni duit khas untuk kecemasan. Kereta rosak, hilang pekerjaan. Barulah guna emergency fund. Kalau tak nanti, bocorlah tabung simpanan. Tapi saya ada duit dalam simpanan. Gunalah duit tu. Tapi simpanan tu lain. Mana boleh sentuh. Emergency fund ni macam power bank untuk keuangan, faham tak? Cuba bayangkan. Kalau dah guna simpanan, tak ada pula emergency fund, takkan nak berhutang. Oh, no. Hutang cannot. Hutang is scary. Jadi berapa banyak nak kena saya masukkan duit dalam emergency fund ni? Kena ada 3 ke 6 bulan gaji. Banyaknya! Manalah kami mampu? Simpan ikut kemampuan. Kalau kita simpan RM1 sehari, kali 30 hari, RM30? lebih baik ada daripada tak ada. Tak ada kan? Dah. Mari sini. Emergency fund ni bukan option tapi survival. Bangun. Kita bagi jadi. Bangun.